Okey, kita on kan. Dia ada warm ada. Warm white ada. Dia ada 3 colour lah. White, warm white dengan white. Untuk korang nak set up korang punya rumah nak cari lighting kan, boleh gunakan lampu LED track light ni. Yang ni package dapat semua beli tinggal pasang saja. So kat sini yang ni dia punya railing dia. Untuk material dia adalah aluminium. Korang akan dapat dia punya connector railing ni. Lampu dia korang akan dapat 4 1, 2, 3 dan 4. Okey, untuk punya lampu ni adalah 20 watt. Design dia macam ni biasa rumah-rumah moden kan dah banyak dah pakai lampu ni. Kat sini ada punya track ni kan. Korang tegakkan dulu. Lepas tu kita jangan masukkan kat dia punya railing ni. Lepas tu kita boleh lockkan dia. Atas satu, bawah satu. Dapat sekali dengan dia punya wall plug ni. So dekat sini dia ada lubang guys. Korang boleh ikat kat korang punya ceiling ataupun kornis. Okey, macam ni aku dah pasangkan wire light dan neutral. Kita boleh tutupkan dia balik. Yang ni kita boleh adjust. Nak tembak ke depan boleh, ke bawah boleh. Dia punya railing ni pun kita boleh pasang jadi panjang. Korang boleh selang-selang satu sini, satu tengah, satu sekali letak ujung. Memang cantik. Make sure kalau nak beli, beli yang 3 color macam ni Sebab apa? Kita boleh tukar dia punya mode Harga pun murah, tekan link kat bawah.